Hasrat seorang remaja perempuan untuk melanjutkan pengajian ke Universiti Malaysia Terengganu UMT yang hampir terkubur akibat kekangan kewangan keluarga akhirnya menjadi kenyataan apabila pihak universiti tampil menjemputnya sendiri di kediamannya di Parit Jawa untuk dibawa terus ke kampus bagi mendaftar. Pelajar terbabit Nurul Amira Abdul Hamid, 18 tahun, sebelum ini menerima tawaran mengikuti program Pusat Asasi STEM di UMT, namun hampir melepaskan peluang berkenaan kerana tidak mampu menanggung kos permulaan pengajian selain berdepan masalah pengangkutan. Naib Chancellor UMT Profesor Muhammad Zamri Ibrahim berkata, pihak universiti mengambil inisiatif turun padang selepas dimaklumkan mengenai kesukaran yang dihadapi pelajar berkenaan bagi memastikan remaja itu tidak tercicir daripada menyambung pengajian hanya disebabkan faktor kewangan. Menurut beliau, lawatan itu bukan sekadar menyampaikan bantuan kewangan, malah bagi membawa Nurul Amira terus ke kampus universiti untuk melengkapkan urusan pendaftaran dan penempatan di kolej kediaman. Muhammad Zamri berkata, pelajar yang berdepan kekangan kewangan tidak perlu menangguhkan hasrat menyambung pengajian kerana universiti mempunyai pelbagai mekanisme bantuan bagi membolehkan mereka mendaftar terlebih dahulu. Katanya lebih 10 pelajar yang berdepan masalah hampir sama telah dibantu oleh UMT sepanjang tahun ini bagi membolehkan mereka meneruskan pengajian. Sementara itu, Nurul Amira berkata, mulanya dia bercadang menolak tawaran berkenaan kerana keluarganya tidak mampu menyediakan wang bagi menampung kos kemasukan ke universiti.